Boleh? Ya. Santai dah. Dah santai dah. Air kat belakang. Kita tarik Hafiz. Seperti dia janji, sedap. Hafiz, sedap. Okey, lain diri dah Nescafe. Itu dah lah kan? Aku dah tekan tu. Sudah? Okey. Dipersilakan Benz. Oh, dah tekan. Okey, dah. Okey. Boleh share dulu. Facebook. Ya, okey. Ada dah kan saya share? Share dekat ada kuliah buku je. Cantik. Okey, nak sampai macam mana? Masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua yang datang. Kita menanti lagi kehadiran yang lain. 20 orang yang datang. Tarawih. Semua orang sesuaikan diri. Jadi terima kasih dulu kepada Hafiz Hoteles kerana menjadi urus setia dan menyediakan tempat. Dia yang sediakan tempat pada petang ni. Sebelum tu juga kalau suara saya tak jelas atau doktor agak tak jelas, bagi tahu sebab kami hari ni cakap tak pakai mic. Jadi biasa kita ada mic tapi kalau suara jelas, kalau suara tak jelas bagi tahu lah. Kita cuba kuatkan tak? InsyaAllah. Okey ya. Jadi kita akan tunggu lagi nanti mereka akan datang lah. Okey. Jadi sebelum ni Dr. Akram pernah membentangkan di Kubu tentang bukunya, iaitu Propaganda Visual. Ini bukunya si Kubu ya, dan membentangkan. Kemudian seterusnya buku ni dah tak ada dah saya. Tak ada, kalau cetak kedua dia minggu lepas. Oh, tapi tak ada dia boleh tak? Bukan. Okey, jadi dalam buku ini saya sempat membaca tidaklah semua ya, tapi ada dalam ni ada 4 esei tentang Jepun di Malaya. Okey, jadi saya ingat itu antara benda yang penting lah untuk dibincangkan pada malam ni. Dan doktor ada tambahan nanti ya tentang apa ada apa? Hamka yang pernah bekerjasama dengan Jepun. Ya, saya sempat bentang 2 minggu lepas di BBS. Jadi kita akan tambahkan InsyaAllah. dan juga kita sebenarnya begini ya, bulan ini bulan 8 ya. Patutnya Kubu ada buat aktiviti ya. Biasa kita kurang sebulan ada 1 atau 2 kali kita buatlah diskusi. Tapi bulan ni tak sempat, ada banyak hal lah. Kita ingat nak jemput juga daripada Ustaz Syed Syahriman yang jadi penerbit sekarang, penerbit wacana yang mencetak kembali buku Ibrahim Yaakob berjudul Melihat Tanah Air. Dan terbaru mereka cetak lagi buku baru iaitu Memori Kewartawanan 3 Tahun Pak Sako. Buku tu baru keluar, saya belum dapatkan lagi. Tapi dia belum sempat untuk hadir untuk Syed Syahriman. Jadi bulan ni banyak benda lah yang tergantung Dan saya pun ingat nak bentang juga pasal Ibrahim Yaakob, bukunya yang lain. Buku tu ataupun tulisan tu ada kita muatkan dalam buku yang kami pernah terbitkan, Monumental. Saya lupa tadi itu, tapi ada isu sedikit tentang Ibrahim Yaakob yang kontroversial. Sebab dia juga bekerjasama dengan Jepun jadi saya rasa benda ni orang yang kaji sejarah dah tahu dah lah, bukanlah benda baru. Yang ni yang cuma maknanya kalau kita tengok kat situ, para pejuang kemerdekaan ni pun banyak side juga. Banyak juga lah, kalau bahasa kasar lah, banyak juga lah
dua-dua orang panggil hari ni makan banyak kolam lah. Kalau pasal hari ni lah, kolam tak nak makan, kolam sini makan. Itu antara benda yang kontroversial lah. Jadi Jepun datang ke tanah Melayu ni bukanlah semuanya dalam pengertian yang ataupun dari sudut perspektif yang negatif. Ada juga pejuang kemerdekaan pun terlibat pro pada mereka. Bila doktor cakap Hamka dan Zappa happy lah. Jadi dalam masa yang sama saya membelak-belak sebab itu doktor bentang pasal buku propaganda visual. Dalam ni banyak gambar-gambar tentang Jepun, poster Jepun, yang mana ketika Jepun datang ni bukanlah semuanya dengan cara brutal, tapi cara persuasif juga, dengan poster-poster, imej-imej yang menarik. Jadi dalam buku ini dilanjutkan lagi ada 4 esei tentang Jepun di Malaya. Jadi saya ingat saya tak nak buang masa lagi. Kita dah buang masa setengah jam, kita tunggu je. Jadi sekarang ni kita sudah ada cukup quorum. Dan doktor sendiri pun cakap saya Ben kalau seorang pun tak apa. Tak cakap dia nak buat. Sebab asalnya kita nak buat online saja. Asalnya kita nak buat online, tapi doktor kata dia lebih suka bersemuka, sanggup datang ke toko buku rakyat. Jadi saya kata kita carilah tempat, dan akhirnya kita bertempat Hafiz. Jadi saya rasa itu sebagai intro pada hari ini. Jadi kita silakan Dr. Akram Ghaffar untuk memberikan pengisian tentang 4 esei Jepun di Malaya. Kita beri tepukan sikit kepada doktor. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah. Salam sejahtera, salam petang saya ucapkan kepada semua. Saya agak terharu juga kerana kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama saya mengikuti wacana bersempena bulan kemerdekaan. Dan juga saya tak lupakan penghargaan atau apresiasi saya yang tidak terhingga kepada saudara pers dan tokoh buku rakyat terutama. Kerana apa? Dalam hitungan saya hampir komplit buku saya itu diwacanakan, dibincangkan di toko rakyat. Bermula pada wacana pertama yang tak kala saudara pen menjemput saya untuk membahaskan karya propaganda visual. Saya ingat tarikhnya itu sama di bulan Ogos juga, tapi bukan di hari kemerdekaan, 29 Ogos 2019. 5 years ago. 5 tahun yang lepas sudah diwacanakan, alhamdulillah. Dan ini sebagai mukadimah atau sebagai introduction, sebagai pengantar, merupakan ikhtisar ataupun saya mengambil intipati daripada tesis kedoktoran saya sebenarnya. Saya mengkaji tentang propaganda visual yang terhasil sewaktu pendudukan Jepun. So kurang lebih seperti yang saudara Ben ungkapkan di muka sebagai pengantar bicara tadi. Saya ingin melihat dalam satu perspektif yang agak beza. Mungkin saya selalu sebutkan sebagai satu antitesis kepada persejarahan yang mengupas tentang pendudukan Jepun. Kerana apa? Saya melihat ada sedikit kecenderungan atau bias yang begitu tebal tak kala kita mengupas bejat-bejat atau peristiwa waktu pendudukan Jepun. Walaupun tidak lama, 3 tahun 8 bulan, tetapi banyak ungkapan-ungkapan baik dari sejarawan, baik daripada para orientalis dan penulis-penulis mengungkapkan begitu sengsaranya, begitu nerakanya atau jahanamnya negara itu sewaktu ketumbukan Dai Nippon menduduki Malaya 8 bulan itu. Daripada tarikh penyerahan kalah British 15 Februari 1942 sehingga mereka pulang selepas Hiroshima dan Nagasaki dibom tanggal 6 dan 8 Ogos 1945. Jadi saya melihat, bila saya melakukan sedikit penyelidikan di arkib dan beberapa tempat, terutama di arkib negara Malaysia, Singapura dan juga dapatan-dapatan dengan sahabat saya di Universiti Tokyo, di Jepun kita melihat ada beberapa kemerdekaan ataupun ada beberapa dokongan yang diberikan walaupun tidak secara menyeluruh, tetapi sinar ataupun apresiasi yang sangat mendalam itu diberikan oleh penduduk Malaya terhadap persona, dan itu mungkin saya ucapkan sebagai propaganda yang Jepun sampaikan dan kita menerima. Tambahan pula beberapa sosok ini adalah kita kira bukan cara-cara dia, tokoh pemikir Ibrahim Yaakob seorang ataupun bapa kepada Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Razak sendiri dia mengikuti sekolah
militer Jepun dan juga pemikir-pemikir tadi disebutkan Pak Sako antara yang memberi dukungan kepada tentera Jepun, dan juga dua ilmuwan itulah Hamka dan Zaba di tanah air kita. Itu sebagai pembuka bicara. Tapi saya nak panjangkan untuk kupasan dalam karya prosa seni, esei-esei propaganda, sastra dan seni. Sebetulnya ada 5, bukan 4 tadi. Mungkin terlepas satu tajuk dan saya tak tulis Jepun direct. Ketajaman mesej kartun propaganda juga. Ada saya mengupas tentang kartun-kartun yang cuba menyampaikan hasrat, cuba menyampaikan inti-inti polisi yang Jepun namakan sebagai Shin Chitsujo ataupun Orde Baru, yang menggantikan nilai-nilai keinggrisan, nilai-nilai Anglo yang dibawa oleh British ataupun Belanda kalau di tanah seberang di Indonesia. Itu cuba digambarkan melalui citra kartun-kartun yang memupuk semangat mendukung polisi-polisi, mendukung hasrat-hasrat yang ataupun doktrin-doktrin romantik yang Jepun bawakan. Selalu kita selalu dengar kan, Asia kesemakmuran bersama, Asia Timur Raya, ataupun istilah dia kan 8 benua di bawah satu bumbu, tertib baru Asia Raya, Daito Asenso, kempen-kempen pembebasan hak Asia itu berpulang kepada orang Asia, singkirkan habis nilai-nilai yang dibawa oleh imperialis Inggris. Itu pesona yang Jepun cuba bawakan dalam sistem propaganda yang sangat terancang, yang sangat berstruktur, dan ada dokongan, ada sokongan-sokongan massa walaupun tidak sepenuhnya. Ya, ada beberapa tempat ya. Saya juga tidak menafikan berlaku kebejatan, berlaku makar yang meleluasa, pembunuhan, beheaded, pancungan demi pancungan. Tapi ada di beberapa tempat kadang itu tidak seteruk ataupun segatal yang digambarkan oleh beberapa laporan sejarah. Contoh di Singapura, di Kuala Lumpur ada bandar-bandar utama yang mana ada dukungan-dukungan massa atau utamanya orang Melayu terhadap Jepun. Jadi sebenarnya dalam karya proses ini saya menyambungi beberapa temuan-temuan, beberapa kupasan-kupasan yang mungkin sudah ternukil atau sudah tertulis di dalam propaganda visual, cuma beberapa dapatan baru saya masukkan dalam proses ini, terutama kalau kepada mereka yang telah ada naskah ini. Mungkin dalam beberapa bab saya memberi beberapa penambahbaikan ataupun temuan-temuan baru. Misalnya saya menceritakan tentang antitesis simbolik visual propaganda itu sebagai simbolika waktu perang Daito Asenso, ataupun ada singgungan terhadap agama ya, yang saya kira mungkin sedikit cynical ataupun humoris a little bit sebelum istilah boncengan ataupun tunggangan agama ini. Kajian Daikwan sudah lama mengaplikasikan. Maksud saya di sini sewaktu perang dunia itu meluas, sewaktu mereka menduduki Malaya, mereka sudah menggunakan atau sudah memanipulasi institusi keagamaan, dalih-dalih agama, untuk mempromosi ataupun untuk mengembangkan daerah-daerah mereka yang disebutkan sebagai propaganda. Itu yang bergerak. Itu secara sepintas lalu yang saya boleh ceritakan ketika perpanjangan daripada buku ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 saya sudah bereskan kuliah buku pada waktu itu untuk membahaskan ini, dan dicetak sebanyak 1000 naskah sudah ada dalam pasaran. Saya menantikan cetakan kedua edisi emas ini yang saya ada tambahkan beberapa input visual dan juga beberapa penerangan, di samping beberapa penambahbaikan dari sudut langgam kata dari buku ini supaya lebih konflik berpenting asal. Jadi berbalik kepada wacana-wacana yang dianjurkan oleh toko buku itu, saya kira dalam kiraan saya 4 buku saya itu sudah diwacanakan di sini, yang mungkin tidak sepenuhnya di program-program yang lain. So kuliah buku memberi ruang kepada saya untuk berbicara tentang buku-buku yang saya tulis dan saya terbitkan ini. Bermula dengan propaganda visual,
Kemudian saya kira tahun sudah Kubu dan saudara Ben, tokoh buku rakyat menyebut saya untuk saya bahaskan buku yang agak filosofis sedikit, karya-karya besar para falsafah yang saya ikhtisarkan, saya ringkaskan, saya jodohkan sebagai karya wacana dalam usul di tokoh buku rakyat. Kemudian awal bulan ini ataupun last 3 weeks itu, kalau tidak silap saya itu, kita berbicara dengan satu lagi karya terjemahan filosofis yang agak enigmatik, menggila dan tak ramai yang boleh menerimanya, itu Dostoevsky Zarathustra dari Friedrich Nietzsche yang saya baru terjemahkan, juga diterbitkan oleh Bibliophile. Itu buku yang ketiga sebenarnya. Dan yang keempat, alhamdulillah petang ini, petang hari kemerdekaan kita yang ke-67, kita mengupas ataupun mengimbau jejak-jejak sejarah dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku sewaktu pendudukan Jepun. Mungkin satu lagi lah karya saya, terjemahan daripada Khalil Gibran, sebenarnya tokoh buku punya kesempatan untuk kita bicarakan nuansa-nuansa atau senandung-senandung puitis sang Nabi. Dan juga saya jayakan terjemahannya, diterbitkan oleh Bibliophile juga. Saya namakan sebagai Hikmah Al-Mustafa, terjemahan daripada The Prophet, daripada Khalil Gibran. Jadi untuk petang ini kita saya nak lisensi itu bukan, tapi mungkin sebagai perbincangan yang tidaklah begitu akademik. Nanti kita ada two-way communication untuk masing-masing bertanya ataupun memberi pendapat ataupun menambahkan input yang saya dapatkan daripada dua naskah ini. Okay, naskah yang saya kata naskah sentral, naskah apa dia kata induknya itu pada propaganda visual, tapi saya kembangkan dalam 5 esei yang menyangkut tentang pendudukan Jepun. So di sini antara lain seperti yang saya maklumkan tadi, untuk melihat sisi sejarah dalam dimensi yang sedikit beda, ataupun ada satu singgungan status quo. Kita mengatakan kejahatan, bejat Jepun, sama Jepun dan sama paling besar. Tidak ada satu. Sampai ada yang menjelaskan sampai ke tahap neraka dunia. Dalam kajian-kajian yang saya jalankan, saya lakukan, tidak semua begitu. Walaupun saya tidak nafikan, memang berlaku kekerasan, memang berlaku kemunduran-kemunduran. Tetapi di beberapa tempat, di beberapa keadaan, di beberapa kelompok, masih ada apresiasi, masih ada dukungan yang membara kepada Jepun. Baik, mungkin mereka pada hemat saya, mungkin mereka ingin memberi kesempatan kepada satu kuasa baru yang mereka anggap dari timur juga, ataupun mungkin mereka sudah dirasuki ataupun terbuai oleh pesona propaganda yang Jepun sampaikan secara halus. Yang menjadi fokus kajian ini saya pada aspek visual, image-image yang membawa nilai. Contoh yang saya boleh bagi gambaran, kalau siapa yang pernah membaca naskah ini, ada satu karya daripada yang agak menarik perhatian saya. Image-nya itu sangat tidaklah begitu dramatik, tidaklah begitu radikal, namun itu sudah memberi satu suntikan yang memberi kebalikan kepada naratif sejarah. Contoh kalau saya cari sebentar ya. Satu karya, satu lukisan ya, ilustrasi. Saya katakan itu. Saya juga. Saya masukkan ini. Ya. Buku ni bawa ada 3 je. Kan dapat kan. Dan si panas nanti pun tidak gambar dalam buku ni pun agak terang. Saya tengok sebab selalu kalau kita ambil gambar nak jadi dalam buku gambar lama dia transfer je. Ni gambar saya tengok ni agak terang. Alhamdulillah. Jadi sebab belum tentu lagi beli buku akan datang gambar akan sama. Sebab kadang dia nasib juga kan. Okey, inilah dalam buku propaganda visual ya, pada siapa pendapat. InsyaAllah bila diterbitkan cetakan kedua, saya juga selalu berurusan bertanyakan saudara kiri juga lah untuk agar karya ini dapat dicetak kedua kerana ramai yang ingin membacanya. Okey, kalau semua dapat lihat ya, satu ilustrasi yang dikeluarkan oleh yang dilukis oleh pelukis pertama catatan cat air tanah Melayu yang bernama Abdul Harif. Judul ilustrasi ini adalah They Are Growing More Food. Ini ada satu kempen, satu polisi suatu pendudukan Jepun, kempen menanam tanaman sendiri. Okay.
Sebenarnya itu yang seperti saya maklumkan, kebalikan kepada naratif sejarah. Sewaktu kita katakan begitu sengsaranya, begitu susahnya, the very scarce of food, terutamanya beras. Okay? Sampaikan kita sinonim mengatakan zaman Jepun itu zaman Biraimi. Kenapa? Begitu sulitnya untuk mendapatkan bekalan beras. Tetapi dalam ilustrasi ini, Abdul Arif cuba menggambarkan satu citra yang berbeza, satu perspektif yang lain. Dan dalam dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang saya keluarkan, saya bongkar di akhir negara Malaysia dan juga di Fort Canning, Singapura, itu menjelaskan bekalan beras itu masih ada, yang boleh mereka dapatkan. Dan Abdul Arif sebagai propagandis visual, dia melukiskan ilustrasi ini dengan judulnya They Are Growing More Food. Maknanya bekalan beras itu cuba dipenuhi keperluan domestik itu oleh tentera Jepun. Okay? Dan dalam perjalanan sejarah, kerana Jepun menutup sekolah Inggeris total, dia hanya membuka sekolah Jepun. Nippon Gaku mungkin namanya sekolah Jepun, dan juga sekolah Melayu. So di akhir sesi persekolahan, setiap pelajar yang ada ke sekolah akan diberi satu kopi, macam satu tin susu, beras, okay, sebagai supply. So di situ tidak ada isu tentang kemerosotan atau kekurangan makanan di kawasan-kawasan tertentu. Bukan saya tidak melakukan generalisasi. Jadi di kawasan tertentu bekalan itu tidak seperti yang digambarkan, seolah-olah satu negara itu bungkam tanpa beras. Ada kebijakan di Jepun membekali, asalkan lagi rakyat di Melaya, suatu pendudukan, suatu pihak Dainippon itu menduduki tanah Melayu, itu mampu mengusahakan tanaman sendiri, sedia menanam tanpa perlu bergantung bekerja makan gaji seperti mana yang diamalkan oleh kerajaan British sewaktu mereka memerintah Melaya ratusan tahun. So mereka membekalkan beberapa peralatan pertanian, benih dan juga tanah. Tinggal lagi mahu diusahakan atau tidak. Sehingga mereka membuka tanah baru yang dinamakan Shonan Dua di Pulau Karimun di utama untuk penempatan baru bagi tanaman-tanaman. Dan ini direfleksikan kepada siapa yang kalau sempat menonton satu filem Arahnya Fatimah yang berjudul Embuk. Kalau kita lihat watak yang diperankan oleh Umi Aida yang menjadi sekian macam kolaborator juru cakap kepada tentera Jepun yang untuk pergi rumah-rumah untuk menganjurkan penduduk di Melaya untuk bekerjasama mendukung polisi-polisi Jepun. Tapi disambut dengan begitu dingin, malah dengan menutup pintu. Itu hakikat. Jepun cuba mendapatkan polisi. Jadi kita bukan dari sudut pro Jepun itu, tapi melihat ada sedikit pertimbangan kepada sejarah. Kerana ada nilai-nilai dokongan ataupun ada nilai-nilai positif yang mereka bawakan sewaktu pendudukan itu menjadi kunci ataupun inti utama sewaktu saya menggarapkan. Karya proses ini saya memanjangkan itu untuk melihat dalam 5 esei itu, di samping saya menunjukkan image visual, saya juga menjelaskan okay, kita cuba memandang sejarah dalam lensa yang ada kebalikan supaya berimbang gitu kan. Untuk kita menjadi hakim, saya kira secara analoginya kita perlu mengetahui dari dua sudut supaya pertimbangan kita itu sama, ada padanan. Dan sesuatu itu, kebenaran itu kita dapat cungkil, kita dapat kemukakan dengan sewajarnya. Itu antara lain yang saya kupas. Mungkin saya nak panjang sedikit, ada esei dalam proses ini pada halaman 169 kepada sesiapa yang telah ada karya ini. Saya bagi judulnya itu Tunggangan Agama Cara Dainippon. Okay. Maksudnya 80 tahun lepas sebelum kita dipopularkan dengan istilah ini, saya kira menjadi bandwagon, menjadi ikutan sedikit-sedikit menunggang agama. Jepun dah menggunakan praktis dalam dalam bab dalam artikel yang saya judulkan sebagai Tunggangan Agama Cara Dainippon itu, bagaimana mereka cuba memesonakan atau cuba memujuk masa dengan meletakkan imej Masjid Jami Tokyo sebagai cover ataupun sebagai sampul halaman depan majalah, salah satu majalah yang menjadi organ propaganda Jepun, okay, yang dinamakan Fajar Asia. Selain satu lagi majalah yang mereka namakan sebagai Semangat Asia. Dalam majalah Semangat Asia saya temukan
banyak visual, poster-poster, kartun-kartun yang memberi nilai kempen-kempen ataupun doktrin-doktrin yang Jepun cuba suarakan. Tapi dalam karya pajak Asia kebanyakannya adalah sastra bertulis, novel, cerita-cerita, hikayat dan juga puisi-puisi. Tapi pada halaman depan Jepun menggunakan imej Masjid Jame dengan teks kecil saya menunjukkan satu seruan dengan satu slogan hidup Islam. Begitu sekali. Jepun ini datang bukan untuk menjarah tetapi untuk memelihara. Itu doktrin yang disampaikan. Dan mungkin di kalangan massa pada waktu itu terbeli ataupun dipesonai kerana mereka sendiri pun dalam beberapa dakwah, dalam beberapa ucapan-ucapan oleh pegawai tertinggi, pegawai militer tertinggi ataupun ketua unit Sendenbu Kolonel Okubo itu menjelaskan kami datang itu bukan sebagai penakluk, but we came as liberator. Itu mungkin kita termakan. Kami datang untuk membebaskan Asia. Itu datang slogan Asia untuk Asia. Biarlah Asia diperintah oleh orang Asia. Okay? Tanpa perlu dokongan daripada Inggris ataupun Belanda kalau di Indonesia. Sampaikan Bung Karno sendiri mengeluarkan satu diktum kan, dia mengeluarkan satu kata Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Begitu sekali berlakunya kan dominan dan Bung sendiri begitu menyangati dengan pidato-pidato memuji-muji pendudukan Jepun karena beliau berjanjikan kemerdekaan oleh rejim Jepun pada waktu itu. Seperti juga angka di beberapa pidato di ceramah-ceramah bersulam keagamaan itu dia meletakkan bantuan Nippon itu akan membantu memerdekakan Indonesia. Juga seperti Sabah. Itu saya nak masuk sedikit di samping yang tidak tercatat dalam karya proses seni, tetapi saya bahaskan suatu seminar falsafah Asia last 3 weeks, 3 minggu lepas di Perpustakaan Awam di Bali. Saya menceritakan peranan kedua-dua pemikir, ahli filsuf dan juga agama di Malaysia dan juga di negara tetangga, Sabah di pihak kita dan Hamka yang menjadi penyokong tegar kepada dan juga menjadi jurucakap kepada kerajaan Daimyo. Dan saya sempat cetak, saya tak diedarkan ini untuk simpanan saya sendiri. Ini sebuah buku karangan Zabba yang saya dapatkan lengkap dari saya fotokopi di arkiv. Okay. Yang saya kira kalau saya tak keluarkan itu dibungkam terus yang menunjukkan betapa intensnya, betapa bersemangatnya Zabba itu memuja-muja kedatangan ataupun katakan menyambut kedatangan Jepun. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Kisah Peperangan di Tanah Melayu. Saya bawa eksklusif untuk penonton hari ini dan juga secara online. Ada tanda tangan beliau ni, Zainal Abidin Ahmad, dan direkodkan tarikhnya itu hari perayaan setahun kedudukan Jepun 15 Februari 1943 ataupun dalam tahun Syawal 2603. Okay? Jepun masuk dengan bawa nilai. Dia menjepunkan tarikh, dia menjepunkan hari, menjepunkan nama. Dan Singapura menjadi Shoranto, Cahaya Selatan. Masa mengikut waktu Tokyo, kan, kerana kiblatnya itu di sana. Kan berpaksikan kepada firman yang dikatakan firman Maharaja Hirohito. Mereka menganggap itu wakilnya hari itu. Ini yang Zabba nukilkan dalam karya. Begitu memuji-muji. Sampai kan ada satu frasa Zabba menjelaskan kedatangan tentera Jepun itu seumpama jihad para nabi untuk membebaskan. Begitu dituliskan. Pesonanya atau apresiasi Hamka terhadap Zabba itu terhadap ketemukan tentera Jepun. Dan ini ditulis dalam karya yang cukup lengkap. Perjalanan daripada awal kemasukan Jepun di pantai Sabak sehinggalah berlaku penyerahan kalah di Fort Factory di Singapura pada tanggal 15 Februari 1940. Itu sebenarnya meruntuhkan dan mencalakan ego British. Kan mereka melihat orang Asia tidak mampu mengalahkan empire yang begitu ampuh. Tetapi dengan kemasukan Jepun itu tak sampai 2 bulan, tanggal 8 Desember membawa kepada 15 Februari itu tangkas tentera British itu dapat dilumpuhkan. Itu yang menunjukkan ada sisi-sisi dokongan yang direncanakan suatu pendudukan ini. So itu round pertama, okay? Menceritakan
secara ringkas ataupun pengikhtisaran karyanya. Jadi kita lihat lensa sejarah dalam konteks yang sedikit beda. Yang melihat dampak kemasukan Jepun ini dan ada apresiasi, ada sokongan. Okey, mungkin untuk yang pertama saya kira sekadar mukadimah pasal 1. Saya boleh buka dulu pertanyaan kan. Sebelum kita buka penonton juga boleh tanya soalan. Ya. Yang sebelah orang menonton tu. Alhamdulillah. Kalau kita campur ni ada 50 orang. Itu saya kata tadi di awal, kalau saya dengan Ben kita jalan janji sumber itu kita. Jadi sebelum saya buka penonton ada 2 soalan juga. Kami nak kita boleh entertain dulu lah. InsyaAllah. Okey. Sebab bila doktor guna tunggangan agama secara dynamic ni mungkin sedikit keluar sikit tadi oleh Jepun ni. Sebab kita tengok dia guna fajar Asia lah, orang hidup Islam. Adakah ini hanya khas Jepun atau juga golongan kiri ya? Golongan kiri kalau saya pernah baca dulu pun di Lenin masa revolusi Bolshevik pun menggunakan benda sama juga. Ada dia pun katakan dia orang tak percaya lah, tapi dan sebab Tuan Syed bila kita kata tunggang agama, kita akan kata golongan Islamis lah. Pak Lebai hari ni lah kan. Kerana itu yang kita fokuskan. Jadi bila disebut kat sini maknanya trend guna agama ni, metafor agama yang digunakan ni boleh macam-macam. Yang dalam buku ni fokusnya Jepun. Jadi pun guna agama pada asal hidup Islam. Jadi kalau di Rusia zaman Bolshevik tu pun pakai agama juga. Lenin untuk nak ajak golongan-golongan Islam untuk lawan Tsar. Mungkin untuk boleh sikit boleh tak lagi soalan. Okey. Saya kira dalam metafisik itu atau dalam teori itu satu kita kata komoditi lah mungkin istilah saya kan asal tadi yang sangat laris. Dan itu saya kira beberapa ilmuwan Islam pun banyak pun kita sekiranya kita ingin menerangkan sesuatu ataupun mengukuhkan sesuatu, selimutlah ia dengan dalih-dalih agama. Saya tak sama dari Masyafi ataupun Ibn Rushd yang mengungkapkan itu. Ibn Rushd itu mengungkapkan itu. So di situ menunjukkan satu barang dagangan yang paling laku. Karena itu kita sandarkan kepada hal-hal kegaiban, kekuasaan yang bersifat adikodrati, Tuhan yang mengontroli. So itu saya kira satu nilai yang mereka boleh jualkan. Kadang kita dipersoalkan tambah pula dalam kelompokan Nusantara itu bila disebutkan tentang hal-hal yang dinisbahkan dengan keagamaan ini, kita agak kadang-kadang sensitif, kadang-kadang kita oversensitif. Kita sendiri pun bila seseorang yang beragama dipanggil kafir itu sangat marah, tapi dalam masa sama dia koruptor yang paling ampuh. Tapi bila disebut begitu, ada rasa sensitivity kerana istilah itu disandarkan ataupun dinisbahkan rapat intim dengan agama, dan saya kira itu menjadi hal dagangan yang laris dan terbukti bila mana mengungkapkan ini. Sehingga Zakbas ini menulis kedatangan dari Jepun. Kita tahu Jepun itu bukan Muslim sejati, mereka menganut faham Shinto yang less dogmatik, tetapi mengatakan kedatangan dari Nippon seumpama jihad, holy war, perang suci. Indikasi apa? Meninggal dalam jihad itu ganjaran dia itu syurga. Lihat, okey, dengan habuan-habuan bidadari, kan, alkohol, arak yang tanpa batas dalam kalangan apa sahaja agama. Dia mungkin menjadi satu strategi licik. Dan saya panjangkan sedikit instead of pada kataan agama itu sendiri, kalau dalam kartun-kartun visual, bagaimana kita tahu dalam sudut sejarah Jepun itu begitu bermusuhan, begitu bersengketa dengan China sebelum mereka menduduki Malaya, Singapura dan Indonesia. Mereka sudah berperang di Sino-Japanese War tahun 1937 tentang penjarahan Nanking segala macamnya. Dia menunjukkan begitu bermusuhannya bangsa Jepun dengan bangsa Cina. Namun dalam beberapa visual kartun yang saya temukan dalam Malay Simpo, akhbar Malay Simpo, ada beberapa kartun. Saya kira ini mungkin strategi propaganda mereka. Dia menulis pelukis kartun yang pro Jepun itu namanya Cina. Chan dan Leong ada beberapa kartun dalam karya propaganda visual. Dan saya sewaktu bersoal jawab sesi bye-bye itu ditanyakan oleh penguji, adakah ini salah satu strategi? Saya mungkin setuju dengan pandangan bukan apa, untuk menarik juga dokongan-dokongan. Sedangkan mereka melakukan makar yang sangat besar kepada orang Cina, tetapi mungkin ingin menarik sokongan beberapa orang Cina juga yang simpati kepada pihak Jepun. Mereka menghasilkan kartun ataupun propaganda visual dengan meletakkan
nama penulisnya itu nama Cina. Itu yang tersiar dalam akhbar Malaysia. Sedangkan kalau kita lihat dalam sejarah pendudukan di Malaya juga, peristiwanya tidak kurang sengsaranya seperti peristiwa Nanking, peristiwa Soching Massacre. Di belakang mati di Sentosa, ratusan ribu bangsa Cina tidak mengira usia, sehingga kanak-kanak, orang-orang tua itu dibunuh tanpa belas di belakang mati. Tetapi dalam usaha menyalinkan propaganda, mereka menggunakan juga teknik pengenaan Cina. Betul juga, masih ada satu respon. Itu lagi bila disebutkan angka, apa, Malaysia apa kan? Tadi doktor juga ada sebut Soekarno malah kita tengok ada filem tu. Filem tu based on cerita true story kan, yang tadi disebut yang Soekarno terlibat dalam Romusha, yang dia ambil pelancong untuk ni kan. Itu saja yang bijak sebenarnya. Bijak, tapi okey, soalan saya adalah beza dengan Tan Malaka. Beza 100% semua tokoh tadi dengan Tan Malaka. Tan Malaka kalau ikut cerita ni, Tan Malaka satu-satunya yang menolak semua ni. Tan Malaka kata mereka 100% Jepun boleh tak nak, Belanda boleh tak nak, British Inggeris boleh tak nak. Tak ada apa, Inggeris tinggal Inggeris, mereka kita serikal. Kadang-kadang semua Jepun boleh dibantai. Jadi sebab dia masa dalam Jepun, dia pun diburu kan, oleh mata-mata Jepun. Jadi mungkin doktor boleh ulas sikit sebab dalam hal ini bila kita sebut Zappa dan Haftar, maknanya kalau kita pakai predikat hero, semua ni gugur lah. Kalau nak disebabkan dengan Tan Malaka ya, tidak ada sebab daftar sebab itu saya kira hikmah dia terbunuh muda tu. Boleh lah. Okey. Menarik juga. Saya kira kerana apa? Jalur politik Tan Malaka itu sendiri, yang kita lihat faham fasis itu sangat berseberangan dengan faham sosialis yang dianuti oleh Tan Malaka sendiri kan. Sebab itu berlaku pemusuhan itu menyebabkan Tan Malaka menolak kesemua yang lain. Walaupun diangkat oleh Soekarno, walaupun diangkat oleh agamawan kita dan juga agamawan Indonesia, Tan Malaka tahu kemerdekaan itu keras, mereka itu 100%. Kerana dia inginkan. Sebab itu idea yang menganggapkan Tan Malaka konsep republik, dan dia membawa nahu ataupun membawa semangat Republik Indonesia. Des Republik kan tulisan awal Tan Malaka sebelum dia menulis dari penjara ke penjara itu kan. Sampainya senang-senang lah Indonesia mengatakan sekiranya bukan Soekarno ditakdirkan sebagai presiden, tidak lain tidak bukan calon yang paling sosok adalah Tan Malaka. Yang mana rakyat Indonesia hari ini setelah gugurnya Orde Baru itu mengintimi kembali Madilau yang menjadi konsep bangsa Indonesia sendiri. Saya pun agak tertarik dengan konsepsi Madilau materialisme, dialog dialektik dan logika yang Tan Malaka kupas dalam karya-karyanya. Saya kira mungkin persebaran jalur politik menyebabkan Tan Malaka itu begitu keras dan tidak menerima sebarang nilai, sebarang pesona, sebarang doktrin romantik daripada Jepun. Dan dia lihat itu satu kuasa fasis. Apa beza dengan fasis Third Reich atau fasisnya Mussolini di Italia. Sebab utama pun dia join betul. Ya, pembela tanah. Betul Jepun juga kan. Itu gini. Cuma di tanah lain itu dah dibubarkan. Tan Malaka lah satu-satunya dibandingkan Burhanuddin pun terlibat dalam Jepun punya pikiran. Jadi mendapur semua. Kerana Burhanuddin ini banyak menulis di Semangat Asia dan Fajar Asia. Dr. Burhanuddin Al-Hulaimi dalam tulisan-tulisan yang memberi apresiasi yang sangat mendasar kepada Jepun. Dalam hal ini Tan Malaka jauh lah. Kalau kita sedar begitu sekali. Kita buka pada lain dulu sebelum kita masuk ke round kedua. Penonton di dalam live pun boleh tanya juga. Saya suka juga ingin memberikan pandangan kalau saya boleh sederhanakan pasal. Ya, saya tengok yang apa tu Jepun masuk ke Malaya tu dari tahun 1942 sampai 1945. Itu semua di Indonesia pun sama. Tahun masuk tu 1942. Ya, sebulan selepas kekalahan. Dan saya nak tahu cara propaganda ni sebelum mereka masuk ke Nusantara lah kita katakan. Macam mana yang propaganda sebelum masuk ke Asia Tenggara ni yang Jepun lakukan? Masalahnya mereka langsung masuk ke dua tempat, bukan masuk langsung satu tempat, langsung masuk semua. Mungkin itu baik. Mungkin dalam beberapa catatan sejarah ataupun gini lah. Kalau kita nak ambil secara sederhana lah.
ada satu filem walaupun tidaklah begitu bagus, tetapi dia menceritakan coretan-coretan atau peristiwa yang memaparkan keadaan sebenar. Dalam filem Aziz Osman, Lieutenant Adnan, kalau saudara pernah mengikuti, sebelum Jepun menampakkan ataupun mengatur strategi, tahun-tahun sebelum pendudukan, saya kira 10 tahun awal ataupun 5 tahun awal, mereka sudah memasang ejen-ejen yang sudah ada yang cuba mengintimidasi atau berintelligence para risikan-risikan yang untuk melihat bagaimana citra budaya orang Nusantara supaya senang mereka menyerap isi-isi propaganda. Itu yang cuba dimasukkan. Kadang-kadang mereka bekerja sebagai bubble yang menjadi utama. Sebenarnya mereka itu adalah spy ataupun intelligence militer dan Nippon. Ada unit-unit, saya terlupa daripada unit apa yang diarahkan secara khusus untuk menilai ataupun untuk memeriksa citra ataupun kebiasaan ragam hidup baik di Malaya, Singapura maupun Indonesia sebelum mereka menjalankan. Sebab itu saya kira begitu pantas nilai-nilai propaganda itu dapat diterima kerana sedikit sebanyak mereka sudah membawa masuk jarum itu perangsang itu secara halus. Orang Jepun itu sebenarnya bukan bermusuh. Sampai kan digunakan institusi keluargaan, satu konteks sosial yang paling dini, yang paling asas. Dia mengatakan Jepun ini abang kepada anak-anak di Nusantara. So abang akan membantu adik demi kemerdekaan. Itu yang saya dapat respon daripada pertanyaan itu. Bagaimana dia bukan kata secara tiba-tiba, suddenly, out of sudden itu masuk dalam masa beberapa bulan mereka boleh menerima. Sedangkan ejen-ejen ataupun kita katakan dia memasang satelit itu sudah lama supaya bila berlaku kemasukan, berlaku pendaratan itu senang dijalankan. Dan sebagai tambahan, saya agak mungkin ada sedikit rasa respect juga kerana di samping Jepun menghantar tentera, unit-unit tentera, ada juga dalam satu unit militer itu guru dan juga pelukis. Yoshiyuki Kurakane, kerjanya itu menggambar, melukis, kena dengan suasana untuk menyampaikan nilai Jepun. Okay, sampai dalam satu kartun yang agak menarik dan agak lucu, bagaimana seekor anjing pun ingin turut sama memasuki zaman Taito Asenso. Ada satu yang dilukis oleh is a simple cartoon dilukis oleh seorang propagandis Jepun dalam unit tentera yang bernama Kikuo Matsushita. Dia melukis gambar seorang anak-anak kecil sedang berlari ke arah sesuatu tempat dan anak perempuan ini dikejar oleh seekor anjing. Dia pun lari dalam keadaan ketakutan. Sampai di satu sudut, anjing itu bukan nak mengejar dia. Anjing itu ingin melihat satu poster, anjing pun ingin turut serta mengikuti atau masuk dalam zaman Jepun, menyingkirkan nilai-nilai Inggris. So, dan itu sama. Terima kasih doktor. Kita buka lagi kau. Tentang apa tu propaganda kan. Adakah kajian dibuat keberkesanan yang propaganda Jepun yang menyeluruh ataupun hanya Di beberapa tempat tertentu. Jadi kita nak tahu pasal kita mendakwa yang ada propaganda, tapi kita nak tahu kalau ada itu kau decline. saya pernah heran yang kenapa Aku lupa padam yang fasis Jepun ni Okay. dia boleh masuk cara tu tak betul lah. Betul tak? Ya. Dia tembak masuk kat Kota Baru kan. Jadi macam mana ada kalangan orang pemikir kita macam you cakap tadi lah Sabah boleh tertukar juga sedikit dia punya taktik Yes. ataupun dia punya silap mata tu. Kenapa jadi begitu? Okey, terima kasih. Tentang keberkesanan itu, soalan yang baru saya sering ditanya dalam beberapa wacana. Kan untuk saya, sebab itu saya kata untuk saya generalize untuk memberikan ke semua tempat itu mungkin tidak, tetapi di beberapa bahagian terutama di Kuala Lumpur dan juga di pusat pentadbirannya di Singapura, di Shonan itu berlaku penerimaan yang saya kaji ini spesifik pada visual, berlaku penerimaan yang membolehkan massa di Singapura dan juga di Kuala Lumpur itu mendokong kerana ada statistik yang dikeluarkan dalam majalah dan juga akhbar-akhbar menyatakan bangsa terutama orang Melayu yang bekerja dengan unit-unit mereka, maksudnya kerja kerajaan sini,
dengan kerajaan Jepun. Mereka melamar pekerjaan dengan unit ketenteraan. Saya lupa apa unitnya, kalau di Indonesia tu Kaibun Haiho, mereka mengikutinya. Dan juga unit ketenteraan yang mana mereka menjual dakwah kalau mengikuti unit militer British. Pihak Inggeris ini tidak mahu anak watan melebihi ranking ataupun pangkatnya, tetapi Jepun itu boleh memberi ranking setinggi-tingginya. Kalau dalam unit ketenteraan British, mereka paling tinggi sampai ke tahap lieutenant sahaja. Tetapi Ibrahim Yaakob diberi gelaran colonel, major, Mustafa Hussein diberi gelar major. Di situ menunjukkan sedikit, mungkin itu juga racun propaganda. Mereka mengatakan para militer yang bukan berbangsa Jepun pun boleh diberi ranking, boleh diberi pangkat yang setimpal, yang sama seperti ketumbukan ataupun ranking militer mereka, tetapi tidak berlaku kepada pihak British. Tentang dakwah, saya kira mungkin seperti yang saya ulas di awal, kerana persona-persona yang menyuntik dan juga keterbukaan ataupun penerimaan agama yang menyebabkan mungkin ada rasa apresiatif oleh Zakbar dan juga Hamka bagi mendukung, memberi dukungan, walaupun Hamka ada malalatnya dalam karya Kenang-Kenangan Hidup atau biografi beliau. Di bahagian penutup bab yang ke-10, Hamka menjelaskan kekesalannya, kenapa dia boleh terpengaruh, sedangkan ayahnya sendiri begitu tegar. Haji Rasul tidak mahu melakukan khairi, itu sembah matahari, tapi dia secara tidak langsung itu menjadi kolaboratif yang sangat aktif kepada ketumbukan Jepun, sampai dia memberi dakwah yang dihadiri oleh ribuan masa di Sumatera itu. Sampai kan ada yang suatu pendudukan yang menuduh Hamka itu sebagai pengkhianat. Tetapi saya kira mungkin dibuat oleh sentimen agama, penerimaan, walaupun berbeza kepercayaan. Agama Shinto, kepercayaan Shinto itu sifatnya agak less dogmatic. Dia mungkin boleh menerima nilai dan dikuatkan oleh propaganda yang saya jumpakan dalam proses ini yang saya sertakan tentang satu majlis Maulid Nabi. Pemimpin-pemimpin Jepun sekali turut mengikuti perarakan itu dan mereka masuk ke masjid. Mungkin di situ menunjukkan kebersamaan dan mereka mungkin terbuat. Sampai kerajaan Jepun memberi hari cuti pada sambutan Maulid Nabi, dan di akhir kata itu tetap ayat pertama lagi digunakan, hidup Islam. Mana tentera Jepun petinggi-petinggi mereka dengan samurai yang tersemat itu berjalan berarap suatu sambutan Maulid Nabi. Di situ mungkin para agamawan juga ada rasa terbuat. Jepun ini mungkin lebih lunak, lebih mesra, lebih mengapresiasi agama ketimbang British. Itu yang saya temukan dalam bacaan atau dokumen-dokumen yang saya sendiri. Jadi kalau saya tak sebelum saya lupa, jadi propaganda tu kalau dia nak tembak, sebarkan, dia mesti ada medium juga. Masa dulu zaman Jepun, zaman sebelum Jepun, mana orang nak tahu ada propaganda Jepun dia benar-benar? Takkan tak kedai-kedai rambut tu? Biasanya ditempatkan di mana? Jadi macam mana, itu saya tanya tu, kebesaran. Macam mana orang masal dia nampak juga kebaikan Jepun ni. Dan Jepun mungkin dia kata sokong Islam, tapi yang konservatif, bukan yang progresif ni tak. Jadi kenapa kita masih lagi korang tu? Orang yang tunggang agama ni, dia selalu menonjolkan, dia mengetengahkan, memaparkan Islam yang konservatif, bukan yang membuka bidang lawan fasik ni pun tak ada. Sebab itu berlaku penerimaan. Kenapa? Saya nak tanya tu, kenapa? Macam you punya dakwah, kalau Jepun pun ada macam simpati gini-gini, tapi simpati dia yang bersifat continue. Okey, dah continue. Macam sekarang orang dia masuk politik sikit. Ya ke? Bukan dia semua yang bersikap tradisionalis, yang kolot, yang kuluk, yang korup. Dan itu saya kira mungkin itulah yang menjadi satu tunjangan ataupun juga yang memungkinkan ada dukungannya. Menyebabkan dia menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat tradisionalis supaya
senang masuk pada penerimaan itu. Dan kalau tersebar, saya kira media yang paling cepat tersebar selain ditampakkan poster di bangunan-bangunan sekular, bangunan kerajaan, di komisen diarahkan untuk ditampakkan nilai-nilai propaganda yang cepat tersebar sektor. Betul-betul mana yang masyarakat itu British itu pun di waktu awal. Sewaktu itu pun bukan secara visual tetapi bertulisan Jawi. Jepun akan menyelamatkan kamu daripada orang putih. Tapi selepas itu mereka akan menyebarkan melalui surat khabar. Kerana dia surat khabar yang paling senang beredar dengan harga 5 sen dan 2 muka surat saja. Dengan majalah pada Semangat Asia, Fajar Asia dan Suara Timur. Tetapi mungkin di beberapa lokaliti saja. Di kawasan-kawasan pedalaman tak masuk. Saya ada buat wawancara dengan seorang polis Jepun. Saya menunjukkan beberapa poster dia bertugas di polis di Karak sedang meninggal Haji Ismail. Dia tidak melihat semuanya. Saya tidak sampai, tapi nama saya dia bekerja sebagai polis Jepun. Cuma video-video propaganda itu dia tidak melihat. Tapi ada kepercayaan, ada sedikit dokongan yang menyebabkan dia boleh menyertai unit kepolisian Jepun. Walaupun bukan sebagai tempatan, tapi sebagai polis biasa. Kita ambil soalan daripada online sikit. Sebelum masuk ke pusingan dulu, Koyum James kami mengadukan juga soalan daripada penonton daripada live di Facebook Kuliah Buku ni. Daripada Koyum, terima kasih Koyum. Soalan, ada sebab kenapa pihak-pihak nasionalis di Malaya tidak broker kemerdekaan dengan Jepun daripada British macam pihak Soekarno buat di Indonesia? Kita nak ulang. Kali ya. Ada sebab, ada sebab kenapa pihak-pihak nasionalis di Malaya tidak broker kemerdekaan dengan Jepun daripada British macam pihak Soekarno buat di Indonesia? yang Soekarno datang ke Taipei. Baru dia nak mereka. Okey, di Malaysia orang Malaya lah. Tapi bukan ada di tinggal ke Taipei. Ada waktu singgah ke Taipei. Pasal apa? Sebelum mereka pergi ke Vietnam untuk membincangkan tentang perisytiharan kemerdekaan itu. Tetapi yang menjadi, tak tahu mungkin dari sudut persejarahan yang dalam pengetahuan saya yang agak terbatas juga, ada frustasi pada sisi Bung Karno itu sendiri sewaktu mereka mendeklarasikan dan untuk masuk dalam Indonesia Raya itu sampai berlanjutan kan. Itu mungkin sebelum mereka saya boleh kupas saja tidak berlaku persetujuan kerana apa yang dijanjikan direct itu kepada Presiden Soekarno, bukan kepada Ibrahim Yaakob. Apatah lagi Jepun juga sudah mengetahui dan mereka membubarkan Kesatuan Melayu Kuda kerana mengetahui ini ada satu taktik siasat. Dokongan itu sebagai satu strategi untuk memerdekakan negara dengan cara tersendiri. Ada inisiatif atau ada hasrat yang berbalik, ada kelunakannya dengan MPAJ. Itu yang saya dapat respon. Kita berbeza dengan Indonesia kerana selepas dua kota utama itu dibom, mereka mengambil tindakan yang pantas. Kan ada panitia untuk terus mendeklarasikan walaupun secara tergesa-gesa. Sewaktu Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan itu kan ditulis begitu tergesa-gesa dan perinciannya akan dikupas kemudian. Dan keduanya itu dicolek kan dihantarkan saya tengok tempat di Indonesia untuk para memaksa Bung Karno dan Muhammad Hatta segera mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia. Dan satu lagi yang menjadi titik persoalan, ada petinggi yang memberikan ruang untuk Bung Hatta dan Soekarno itu menulis proklamasi. Maknanya ada sokongan dari petinggi itu seolah-olah merestui untuk Soekarno mengambil pendirian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tapi berbeza konsep dengan Malaysia. Dan selepas itu berlaku seperti yang saudara bincangkan sebelum wacana tadi kan, selepas 45 perisytiharan itu Belanda ingin datang kembali tetapi berlaku perang nasional bawah yang dikepalai oleh Jenderal Sudirman. Tapi di negara kita konteksnya berbeza. Kalah Jepun
MPAJA, rejim ketumbukan komunis mengambil pemerintahan, mengambil takluk selama 2 minggu, dan kita menghaluskan kembali kedatangan British tanpa serangan, tanpa resisten. Itu satu perbezaan yang sangat mencolok dengan Indonesia. Belanda ingin datang kembali, merampas kembali, mereka tidak mengiktiraf kemerdekaan Indonesia, tetapi dilawan habis-habisan. Itu katakan kemerdekaan dengan cara. Tapi kita itu welcome, gitu kan, dan mencolok kembali. Sehinggalah tahun 57 barulah kita diberi kemerdekaan. Itu secara negosiasi, kan? Ada rombongan kemerdekaan berbeza dengan Indonesia dan dapat merdeka benar. Itu pilihan dari dua sudut, tetapi mungkin ada naratif-naratif yang berbeza, karena yang menang bagi Indonesia itu Belanda, dengan kita nilai British itu saya kira mungkin berbeza acuannya, berbeza sikapnya, berbeza konsepnya. Kita tak boleh masuk. Okey, saya ini sedikit saya nak bahaskan. Okey, seterusnya dalam karya-karya ini sebenarnya sebagai perpanjangan saya fokuskan di sini dalam proses ini lebih kepada nilai-nilai propaganda di sini. So bila disebut propaganda di sini, of course dia satu perencanaan yang bersistematik. Saya quote apa yang dibahaskan oleh Menteri Propaganda Hitler yang sangat popular, Joseph Goebbels. Penipuan, perkara yang tidak benar sekiranya hari-hari diulang sampailah berulang menerima satu nilai yang tidak benar pun kita boleh menganggapkan dia sebagai kebenaran juga, kerana berlaku perulangan demi perulangan. Dengan cara mana? Dengan cara ada upaya memenangi hati dan minda, to winning the heart and the mind of the people. Dan itu perencanaan propaganda juga, baik secara sudut visual ataupun dari sudut kata-kata ataupun sudut pidato-pidato yang sangat mengesankan. Itu yang dibuat oleh Zakbar, itu yang dibuat oleh Hamka di Serman. Presiden Soekarno juga kan mengapi-api, memuji-muji kedatangan Zakbar. Banyak itu menulis dalam artikel, makalah-makalah yang menyatakan kekaguman, penerimaan kepada kedatangan itu seperti Hamka. Tapi Hamka ditambah dengan ceramah-ceramah ataupun sermon, khutbah-khutbah beliau. Okay? Bersulap dengan nilai agama, tapi dalam masa sama dia menganjurkan ataupun dia welcome kedatangan tersebut. Itu untuk 5 essay yang saya tuliskan di sini. Kalau ada yang dah memilikinya, kalau dilihat saya menceritakan bermula dengan ketajaman mesej tatun propaganda pada halaman 109. Kemudian saya menceritakan seniman Abdul Arif. Ini saya nak masuk sedikit sebagai tokoh visual ataupun di negara kita. Abdul Arif ini merupakan seorang pelukis cat air yang pertama. So waktu pendudukan Jepun, beliau bertindak sebagai seorang propagandis yang aktif. Tetapi ada sebab. Kerana Abdul Arif ini dia sangat kagum dengan British yang membawa kemakmuran, yang membawa kemajuan kepada rakyat di Malaya, seperti mana kekaguman Kartini kepada Belanda. Pada kagum kerana Belanda itu mencerahkan ataupun membawa emansipasi pemikiran warga Indonesia yang pada sudut pandang Kartini. Abdul Arif mengagumi begitu structure, begitu modelnya pemikiran orang Inggeris ini, sehingga kan dia menyertai Anglo-Chinese School, sekolah Inggeris. Tetapi yang menyebabkan dia melakukan satu penukaran ataupun peralihan sokongan yang drastik tak kala dia melihat sewaktu Jepun menduduki bandar pertama, terutamanya di Singapura. Selepas kemasukan di Kota Baru kan kempen kebebasan sampai ke Johor pada 31 Januari, kemudian masuk Februari sampai tempias ke beberapa bandar besar di Ipoh, dalam istimewa Sabila 3 Suriname, kemudian ke Pulau Pinang. Karena waktu itu Abdul Arif berada di Pulau Pinang. Apa yang menyebabkan kekesalan? Kerana English yang dia sangat kagum, yang dia sangat dambakan, itu meninggalkan anak-anak tempatan orang yang bukan Inggeris itu untuk lari menyelamatkan diri, menaiki kapal di pelabuhan Pulau Pinang untuk menuju ke Singapura. So Abdul Arif tidak termasuk dalam daftar untuk diselamatkan. So dia merasakan satu kekecewaan. Inggris yang begitu dia kagumi, sangat inginkan dia berkhidmat dengan kerajaan British pada waktu itu, dia melihat kenapa dibiarkan saja. Ya, mungkin mereka kata ini bukan tanah kami. So, kami pun dalam keadaan yang sangat genting. Kemenangan sudah tidak nampak pada pihak British. So mereka memindahkan expatriates
ataupun orang-orang Inggeris itu untuk berundur, untuk mengungsi ke Singapura yang mereka anggapkan masih lagi satu kawasan selamat. Namun akhirnya tumpas juga. Karena Abdul Harith melihat berlaku semacam pengkhianatan di sini, meninggalkan anak watan. So dia mengambil sikap. Ya, saya tuliskan dalam esei seterusnya Seniman Abdul Harith sebagai propagandis visual. So dia sangat aktif melukis dan terus melukis sampai sewaktu bila British mengambil alih Malaya kembali, dia dipenjarakan dalam beberapa waktu. Kenapa? Dia mengambil sikap, memberi dukungan dengan bakat melukis, bakat memvisual itu. Dia melukiskan citra-citraan dalam beberapa pasal yang saya dapat lukiskan di peringkat awal. Dia mungkin kerana rasa dendam, rasa panas hati kepada British dan juga kepada pihak Eropah dan Amerika, dia melukiskan, memberi gambaran yang begitu teruk, image-image berlaku proses dehumanization. Dia menggambarkan Sir Winston Churchill, dia menggambarkan Abraham Lincoln di Amerika itu dengan sejenis-jenis manusia yang sangat pengecut. Itu yang dikeluarkan oleh kartun-kartun lukisan beliau pada awal pendudukan pasal pertama yang saya nisbahkan. Sewaktu Jepun belum lagi mengestablish pendudukan. Pada tahun 1943 lukisannya makin lunak. Ada kemesraan kepada pihak Jepun. Itu dalam konsep teori ditulis oleh John Dowell tentang the self and the others, diri dan juga pihak-pihak yang lain. So digambarkan pihak lain itu begitu jahat, begitu memangsa. Itu yang digambarkan oleh Allah. Mungkin kerana kegeraman beliau, sakit hati beliau sewaktu ditinggalkan begitu saja oleh tentara British. So dia menjadi propagandis yang sangat aktif. Banyak lukisan-lukisan yang menceritakan, yang memberi nilai keburukan kepada pihak Eropah, British, Belanda dan Amerika. Dan pada pasal berikutnya dia memberikan semacam penghargaan, puji-pujian, semangat dan juga rasa kasih, rasa nilai salvation, penyelamatan oleh ketemukan dan itu pada karangan seterusnya. Kemudian pada halaman 139 dalam buku ini juga saya menceritakan pendudukan itu mungkin memberi satu antithesis, satu perspektif yang berbeza supaya kita dapat buat sedikit renungan seperti yang Tuan Nabi tanyakan tadi, beberapa perkara bagaimana propaganda itu boleh terserap, adakah terserap secara keseluruhan ataupun berperingkat ataupun di lokaliti tertentu saja. So, untuk merespon itu saya seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin di beberapa bandar-bandar utama yang ataupun ada masyarakat yang agak cilik huruf dan tak semua waktu itu yang cilik huruf boleh membaca nilai ataupun membaca berita walaupun sudah ditapis dengan begitu rapi oleh pihak Sentenbu, unit-unit propaganda atau pejabat yang ayah. Dia hanya memaparkan berita-berita yang memberi yang memihak kepada pihak Jepun sahaja. Sebab itu suatu itu penggunaan alatan radio itu sangat dilarang kerana mereka akan menerima berita-berita yang tidak memihak kepada pihak Jepun. Tambah-tambah pula waktu mereka mula menyusut kekalahan demi kekalahan tahun-tahun 1944 membawa kepada 1945. Berita itu kalau boleh tidak boleh disampaikan untuk sebagai moral kepada rakyat Melayu yang pihak Jepun ini sudah mengalami kemunduran, sedang mengalami kekalahan. Itu yang saya cuba tuliskan dalam antithesis. Kita melihat satu perspektif yang berbeda. Ada sokongan walaupun tidak secara keseluruhan, yang didokong pula bukan sebarangan perompokan manusia, para cendekiawan, para agamawan, para pemikir-pemikir juga turut keterlibatan. Mungkin kerana ada rasa simpati ataupun dipengaruhi oleh pesona-pesona dan doktrin normatif yang mereka bawakan secara propaganda. Kemudian saya ceritakan tentang visual yang banyak, ya, tapi yang banyak memberi sumbangan itu saya dedikasikan khas pada satu artikel pada Seniman Abdul Harith. Begitu banyak visual propaganda yang dia hasilkan, baik secara ilustrasi, secara kartun yang diterbitkan dalam beberapa surat khabar dan juga beliau mengusahakan kamus bahasa Jepun Melayu. Dia juga bertindak sebagai juru ilustrator melukis pada kamus tersebut. Dan yang terakhir itu tadi yang saya sudah kupas tentang bagaimana Jepun menggunakan sentimen agama sebagai senjata manipulatif
yang ampuh untuk mendapatkan dukungan, ya, menunjukkan perlunakan kebersamaan petinggi-petinggi Jepun dalam beberapa aktiviti keagamaan, terutama agama Islam, yang mereka sifatkan itulah pendukung utama mereka. Dan juga dalam beberapa visual, suatu hari perayaan Maharaja Hirohito tahun 1943 juga dikeluarkan dari surat khabar Malay Simpo. Ada satu image perayaan hari ulang tahun Maharaja, aktiviti-aktiviti kesenian orang Melayu, tarian-tarian zapin, permainan kuda kepang itu dimainkan, tetapi orang Melayu lengkap berbusangan, bersongkok, berbaju Melayu, menggerakkan aktiviti kesenian. Namun diselipkan dalam rancak yang mengerjakan aktiviti kesenian itu, mereka mengacungkan, mereka mengibarkan bendera Himawari. So menunjukkan ada penerimaan. Itu yang cuba digambarkan oleh Abdul Arif pada tahun-tahun yang Jepun isytiharkan sebagai peace time. Tahun 1943 sebelum kalah perang itu, 43 itu cuba menstabilkan keadaan dalam negeri, dalam negara. Walaupun keadaannya tidak sebegitu aman, tapi mereka boleh mengatakan peace time. Dan apa laporan-laporan daripada akhbar dan juga majalah mengatakan berlaku pertumbuhan penduduk di sela-sela perang yang mengganas. Itu sedikit kalau saya boleh kupas atau saya boleh recap tentang penjelasan setiap artikel dalam 5 artikel yang termuat dalam proses ini. Okey, kita masih bersama Dr. lagi dalam tahun. Sebelum saya nak ada 2 soalan sebelum kita buka lagi kepada yang lain. Sebelum itu juga menarik ya, buku ni bukanlah semata kisah asal Jepun ya. Kita hanya ambil 4 esei ataupun 5 tentang Jepun. Dan buku ni banyak lagi lah cerita lain-lain lagi tajuk. Cuma saya rasa diskusi buku ni dia bukan setakat kita nak diskusi surface lah. Kebanyakan saya tengok bila banyak orang buat diskusi buku kat Malaysia lah, mungkin kubu pun di awal-awal lah, banyak kita bincang surface lah. Buku tu mereka perlukan masa yang lama juga nak bincang. Jadi kami mengambil keputusan bila kita tengok ada keseragaman dalam tajuk ni, macam ada fokusnya Jepun, jadi kita ambil 4 esei tu atau 5 esei untuk bincangkan. Jadilah kita buat tajuk poster 4 esei tentang Jepun di Malaya. Sedangkan buku ni banyak lagi lah, tapi ini lebih fokus ya. Jadi mungkin juga kepada yang mendengar nanti, kalau lepas ni nak buat diskusi buku, mungkin kita bincangkan satu artikel dan 2 artikel tu, jadi lebih racik. Jadi tidak ada hanya surface lah. Jadi baru lebih mendalam, lebih berkesan itu, lebih berfokus lah. Jadi maknanya jadi dalam buku ni banyak lagi tajuk lain. Selepas ni mana-mana kumpulan nak diskusikan tajuk lain pun boleh juga. Kita ambil 4 esei tu, ada 5 esei dalam buku ni lah. Itu sikit ada tentang buku ni juga. Ni okey. Ada 2 soalan. Pertama mungkin sedikit takrifan dia, mungkin nak minta apa beza. Sebab Doktor tadi mulakan dengan Joseph Goebbels. Apa beza doktrinasi dengan propaganda? Kalau sama tak payahlah beza kan. Kalau beza apa dia? Sebab propaganda dan doktrinasi adakah sama atau kalau tak? Kalau pada pendapat saya lah, perkataan pengindoktrinasi pasal apa? Bila disebut seperti yang dikupas oleh penulis propaganda yang sudah agak prolific kan, Keith O'Donnell dan Howard itu, dia menjelaskan bila masuk istilah propaganda akan berlaku secara otomatis proses pengindoktrinasi, pemasukan nilai yang sangat terancang, yang sangat sistematik, dan bukan semata-mata melibatkan hal-hal yang negatif. Itu saya mungkin ingin memperbetulkan beberapa takrifan. Bila disebut propaganda, kita sering takrifkan dengan brainwash, basuh otak. Sebanyak konotasinya itu konotasi negatif. Tetapi dalam aspek mengkaji ataupun dari sudut peristilahan propaganda, seperti yang saya kupas di kuliah kita yang awal kan, karena asal propaganda itu pun dimulai oleh institusi agama, institusi gereja, Paus Gregory pada abad ke-17. Ada the Congregatio di Propaganda Fide, dia untuk menyebarkan dakwah Kristiani Protestan kepada penganut-penganut yang mazhab-mazhab yang bukan dalam kumpulan yang sama. Itu asalnya. Ya, supaya kita nak betulkan sedikit pandangan. Kenapa? Propaganda itu sering distigmakan. Ini propaganda ni hal-hal yang bercorak ataupun jalur itu jalur negatif. Sedangkan dalam sudut takrifan propaganda dia ada 3 kategori.
Yang dikatakan white propaganda, grey propaganda, and black propaganda. So ada 3 tahap ni. Apa yang saya maksudkan white propaganda? Propaganda indokrinasi, tetapi dari sudut, dari perspektif yang positif. Contoh yang paling jelas, hari ini kita menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-60. Itu salah satu propaganda. Tetapi propaganda dari sudut yang positif, menyuntik rasa nasionalisme, kecintaan kepada negara. Itu nilai juga. Berlaku pengindoktrinasian, tetapi pengindoktrinasian yang sangat putih lah istilahnya, white propaganda. Itu istilahnya. Saya ingin memperbetulkan. Kenapa bila disebut propaganda, hal-hal itu hal yang sifat berjahat, jahat. Sebenarnya ada pengkategorian grey propaganda dan hal-hal yang penipuan seperti mana Goebbels tadi, benda yang tidak betul kita ulang demi ulang untuk dijadikan satu kebenaran atau satu benda yang hak, itu boleh dinamakan sebagai black propaganda yang membawa kepada aura-aura yang negatif. Cuma untuk saya respon lagi supaya lebih jelas pandangan kita pada sudut pandang saya, kenapa komponen propaganda itu antara lain adalah indoktrinasi itu sendiri. Tetapi yang boleh membezakan di antara propaganda dengan persuasion itu perbezaan. Propaganda itu dia sangat mendasar, dia sangat ampuh, dia sangat kuat. Berbeza dengan persuasion, pemujukan. Pemujukan itu biasa terjadi, kita jangan bezakan. Cuba bezakan takrif di antara propaganda dengan persuasion. Dan itu juga ditulis oleh Howard dengan O'Donnell itu. Persuasion, pemujukan biasanya terjadi dalam aspek-aspek pengiklanan, advertisement. Kita memujuk orang. Tetapi dalam suatu propaganda kadang kita menanamkan nilai. Dalam persuasion itu tidak ada proses indoktrinasi, tapi dalam propaganda berjalan seperti ini. Berjalan balik. Itulah yang saya respon dalam sudut pengamatan saya. Doktor buku-buku ini lebih jelas buku tajuk propaganda daripada propaganda dengar. Ada satu lagi daripada sebab tajuknya agak tajuk propaganda ni saya tengok tak banyak lagi di Malaysia. Hingga satu lagi Budiman. Dengan sahabat saya Dr. Sahul. Ada tak Dr. Bahang seorang ni? Ya, Budiman. Ya, Dr. Budiman. Ada Budiman jadi adun dia. Dia ada dia banyak lah. Jadi lebih daripada sudut. Jadi tajuk propaganda ni tak banyak di Malaysia lagi. Ni kira kalau sesiapa nak belajar atau nak tahu tentang propaganda ni secara teori dan secara teknik, itu antara nama-nama yang saya sempat tahulah, boleh tengok. Sebab kadang kat Malaysia ni dia tajuk yang spesifik ni kurang. Dia sangat umum, cerita Islam. Dia tak cerita ataupun bila macam macam ni dia cakap propaganda. Macam ada tajuk macam contoh macam tajuk buku pasal kritik pendidikan, ada beberapa. Jadi kat Malaysia ni kurang tajuk-tajuk yang sangat spesifik. Yang ini yang penting. Betul. Sedangkan tajuk yang umum terlalu banyak. Itu yang tak tajuk yang berkaitan Islam yang kita pun mana Islam kan. Kenapa tentara umum kita menyebabkan dia tidak mendasar, kita tidak dapat cakupan yang lebih kita tak dapat substance dia. Di GIS itu kita dapat cakap. Tambah lagi ada yang mencurangi, kan istilah kita pakai ni paling tahu. Semua nak dikupas ni. Kadang tidak menjurus. Seperti mana juga wacana falsafah yang juga menjadi konsentrasi saya juga. Yang cuba kita nak membawa wacana ini. Walaupun ada tetapi tidak begitu menjurus. Kadang-kadang berlaku saat tanggapan pada sudut falsafah. Bila kita cakap bahasa falsafah ni banyak juga yang kita tengok. Ada yang tulis kan dia tulis falsafah tapi tak falsafah. Ya saya kritik juga itu. Falsafah Islam. Tapi bila kita baca apa falsafah ni Islam bukan substansi falsafah. Sampaikan kalau ranking ini saya banyak memberi teguran-teguran, kan singgungan juga. Gelar doktor falsafah itu sendiri banyak saya bicarakan dalam berbagai wacana. Mungkin tidak senang didengar, tapi itu hakikat yang kita perlu terima. Kita berbangga dengan gelar doktor, kadang-kadang berbangga dengan PhD di dalam falsafah, tapi minta dibicarakan tentang aspek kefalsafahan walaupun tidak banyak, kita tidak mampu. Apatah lagi membicarakan yang lebih teknikal, epistemologisnya, ontologisnya atau aksiologi, tapi mereka bergengsi dengan gelar ini. Sebab itu saya cadangkan supaya bila diberi pengkhususan, kalau benar nilai predikat doktor falsafah itu biar dia memproduksi baik apa sahaja disiplin itu, kerana falsafah mempelajari semua. Sebab itu ada nomenclature atau pengistilahan. Instead of doktor falsafah ada alternatif lain, Doctor of Business Administration (DBA), Doctor of Education (EDD), Doctor of Design semua. Okay? Ataupun Doctor of Engineering, menghilangkan nilai falsafah itu tidak apa-apa. Tapi bila digengsikan ataupun dipakaikan gelar doktor falsafah tapi tidak mampu mengungkapi falsafah dalam ranah
disiplin masing-masing itu saya kira ada masalah. Sebab itu berlaku apa? Krisis pengetahuan. Yang mana mungkin hakikatnya agak pahit, tetapi itu realitinya. Kita perlu terima dan kita cuba perbetulkan supaya idealisme ataupun daya intelektual itu benar, jalurnya betul. Satu lagi untuk cuma share, satu lagi kita juga penonton di live dan di sini. Yang bila kalau nak tanya salam boleh, saya rasa kita mungkin 4.5 atau 4. Boleh, tak ada masalah kan. Lagi ada pandangan pun tak apa. Mungkin ada beberapa pendapat baru. Boleh komen. Okey, Jepun berdasarkan buku Dr. Jepun dia datang buat propaganda visual. Itu yang saya kaji lah. Okey, dan kemudian dia kalah dalam kena bom, kalah habis. Tapi dia bangkit balik. Dan dia bangkit menariknya juga dengan visual, iaitu naiknya anime, manga, berlaku penjarahan kan. Ya, dia jadi dan ini pun duit lah di seluruh bisnes kapitalis. Bisnes duit. Kalau dari seluruh pop culture ni, Jepun kaya lah dengan benda industri kreatifnya. Dia kalah dulu dan masa dia datang dengan bawa gambar, saya tengok lah gambar-gambar yang tunjuk dalam buku ni. Kemudian bila dia kalah, dia bangkit balik. Bukan lagi dengan military, saya dengar Amerika yang menguasai military ni, tapi dari sudut visual, kerana lepas Amerika atau silap hari bulan, Jepun dulu, baru belakangnya Amerika. Jadi mungkin tambah sikit dalam hal ni. Saya setuju. Kenapa Jepun membuat satu semangat dan membuat semangat Yamato Damashi, disiplin yang ketat. Kenapa mereka ketaatan mereka kepada Maharaja yang dianggapkan sebagai jelmaan Tuhan, representasi of God on earth di dunia itu kan, turunan daripada gunung Fujiyama dan Tohoku kan. Mereka menganggapkan kedisiplinan ketaatan yang begitu ketat. Kenapa yang berani itu tentara kamikaze aja, tentara berikat tidak berani. Kan, suatu berlepasnya fighter jet Jepun itu mereka berlepas takut ayah apa. Dan kalau pulang sebagai tentera udara dalam keadaan hidup itu adalah satu aib yang sangat besar. Mereka tidak boleh menerima. Sanggup melakukan seppuku, membunuh diri. Kenapa? Jihad mereka itu mati demi Maharaja. Saya lihat semangat itu yang mereka bawa, walaupun tumpas dengan total oleh atomic bomb yang menghancurkan dunia, tapi mereka boleh bangun dengan begitu cepat, menjarah juga dengan dari sudut visual. Sedangkan istilah kartun, ada satu istilah khusus oleh guru saya Prof. Dr. Mulyadi, dia menjelaskan anime itu satu kemasukan ialah Japonisme tebal. Dan kita boleh tengok karakter-karakter Jepun ini, dan termasuk dari sudut visual, karakter-karakter animasi masuk, tapi bukan dari sudut perang militer, tetapi perang pemikiran. Kita lihat kekuasaan itu kan. Beza yang jelas juga kan, bila berlaku natural disasters kan, bencana tsunami, apa beza kebangkitan Jepun dengan tsunami di Aceh tahun 2004? Mengambil masa hampir 10 tahun untuk Aceh itu dipulihkan, tapi Jepun dalam masa 1 tahun sampai 2010 terjadi tsunami, tidak sampai 1 tahun mereka dapat memulihkan kembali keadaan. Begitu semangat itu, dan saya kira begitu proaktif, dan itu dibina lama. Juga dalam perang itu sudah terbukti. English telah terkejut dalam masa kurang 3 bulan boleh dikalahkan, sedangkan ketumbukan dari Eropah mengambil masa makan tahun untuk sesuatu tempat itu mereka liberate. Tapi dalam kedatangan Jepun kan, masuk 8 Disember 15 Februari itu sudah penyerahan tanpa syarat British. Saya goes to Indonesia. Perang-perang kebangsaan itu banyak untuk menyingkirkan Belanda, tak berjaya. Kan perang besar Pangeran Diponegoro begitu antusias memerangi Belanda, namun tidak dapat ditumpaskan. Jepun masuk march, jatuh ke Sumatera. Dan kita saya ingat itu semangat yang terbina sekian lama, karena itu tradisinya sampai hari ini. Jadi saya setuju dengan saran kita mengenal watak-watak animasi atau watak-watak karakter yang Jepun dan Ultraman itu menjadi nilai kita. Dan tadi lakukan Lupon kan, ada Fire segala macam. Bahkan dia beza ya, kita tak panggil animasi dia, kita panggil anime. Dia dah istilah bentuk dia. khusus. Dan manga dia, kalau kita biasa panggil komik, tapi manga ada identiti Jepun. Ada karakter. Dia mata besarnya, dia ada style, dia tak sama dengan Amerika punya superhero. Dia katakan Japanisme masuk nilainya. Mesti apa dia lihat kalau tak lagi hentai segala macam. Kena ada tu dalam buku baru kena tahu. Itu kita bicarakan juga ada sudah ini kan. Supaya kita lihat ada dua sisi. Okey, kita buka. Okey, kasih lagi tu. Farhan.
seperti yang kita lihat sekarang, kalau kedatangan Jepun ni macam kita tak dialu-alukan, tapi kalau British ni even lepas merdeka pun kedatangan British dialu-alukan. Jadi kita lihat di situ mungkin ada soft power yang dibawa oleh British, sehingga kan sejarah kita pada sekarang ini pun lebih, saya kata lebih mesra British. Saya setuju. Okey, seperti yang contoh yang saya boleh bagi adalah kalau kita pergi di Tugu Negara, kita tengok nama-nama di situ adalah semua nama British. Dan benda ini agak memalukan bila saya ada bawa seorang kawan dari Indonesia tanya kenapa nama-nama di Tugu Negara ini dari Inggeris. Saya jadi tak jawab macam mana. Okey, yang kita lihat ni adalah lebih mesra British lah, mungkin dari segi soft power ke apa. Tapi kalau kita lihat dari segi nilai, mungkin nilai Asia itu mungkin lebih dekat dengan Tanah Melayu. Jadi apakah faktor yang menyebabkan penduduk di Tanah Melayu pada ketika itu ataupun pada ketika ini yang lebih, kita kata lebih mesra, lebih menyambut baik kedatangan British? Baik. Satu pandangan saya kira agak menarik. Saya setuju dengan apa yang saudara-saudara Lipakan menjelaskan kerana kita ada kebesaran. Yang pertama adalah jalur siasat. Kalau kita jelas Jepun datang dengan rejim autokratik fasis yang mengkiblatkan darah dan ketenteraan pusat, berbeza dengan sistem Westminster itu sistem demokrasi. Yang mana lebih jelas, dan juga dari sudut pembangunan yang British bawa, walaupun kesan-kesan penjajahan, kesan-kesan kolonial itu jelas, tetapi dari sudut urus takbir ataupun tata kelola, walaupun dalam penentangan, tetapi tetap ada kemesraan yang berbeza dengan rejim autokratik pun. Yang saya katakan, yang waktu itu saya maklumkan di awal, walaupun mereka agak keras, walaupun ada dokongan, tetapi dari sudut governance, cara pentadbiran ataupun jalur politik yang secara demokratik yang dibawa oleh British atas naungan Queen itu lebih akrab ataupun lebih mudah diterima berbanding dengan gaya Jepun, walaupun tetap ada sokongan kan mereka membawa nilai-nilai yang sangat biasness on bangsa kontinen Asia untuk Asia. Tapi dari sudut, dan satu lagi yang saya kira ini agak klise juga kan, history written by winners kan, sejarah itu ditulis oleh orang yang menang, dan nilai-nilai itu yang kita pakai, dan tanpa dinafikan itu nilai Anglophile itu tebal tertanam dalam fikiran kita. Itu saya mungkin boleh reflect daripada apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dalam buku kedua yang menceritakan tentang nilai-nilai bangsa yang terjaga. Jadi kadang-kadang dia ada tendensi kecenderungan meniru segenap nilai yang dibawa. Kita tak banyak meniru nilai Jepun, tapi nilai-nilai Anglophile itu begitu tebal. Cara kita berpakaian, cara kita menikmati hidangan, juga cara kita berbahasa. Sehingga kan bila mana kita sendiri bercakap bahasa kebangsaan, diselang sendiri dengan Inggeris, dianggap itu intelek. Datang kita kata boleh Inggeris, orang-orang Eropah ke tanah ini, kita angkat sebegitu rupa. Dan kan di negara dia itu dia influencer yang suang-suang buku saja, tapi diapung begitu rupa di sini sehingga menjadi jutawan, mengambil kesempatan. Kerana nilai itu kita terpengaruh, kita mengikuti, kadang-kadang kita akur dengan bangsa yang lama menjajah kita. Faktor saya kira untuk menjawab masalah itu, kerana untuk dibuat pertimbangan yang seadanya, dia berlaku jurang yang sangat lebar. Jepun hanya menduduki 3 tahun 8 bulan, sedangkan 150 tahun British itu bertapak dan menanamkan nilainya di negara kita. Baik di Indonesia, Belanda 350 tahun menanamkan nilainya, sedangkan baru Indonesia baru merdeka dah 79 tahun, kita baru 67 tahun. So masih kuat memegang. Itu mungkin menjadi salah satu faktor pada saya kenapa sampaikan di tubuh negara sekalipun yang terpapar, yang terpahat itu nama-nama Inggeris ketimbang nama-nama prajurit ataupun patra negara, kalau bukan Melayu secara khusus. Saya jawab ya? Okay, kita dah jemin dengan ini Hafiz. Kalau ada soalan, tak ada, bagi pandangan tak apa nak share ada beberapa benda yang kita boleh berkongsi kalau saya dapat ni. Kalau kita tak ada lah tadi. Yang berbahaya ni, apa yang paling berbahaya? Keras propaganda ataupun subtle propaganda, yang mana
Pada saya dua-dua tengok pada konteksnya. Satu pun mungkin yang paling berbahaya. paling berbahaya satu propaganda. Pada dalam konteks Malaysia lah. Ya, dalam konteks saya nampak satu propaganda itu lebih mencengkam, lebih berbahaya. Kadang-kadang tanpa kita sedari tertanam masuk gitu. Dan kita menerimanya. Ya. Itu satu strategi juga. Karena propaganda seperti yang memanjangkan apa saudara Ben katakan, menanamkan nilai, menanamkan indoktrinasian. Kadang-kadang indoktrinasi dia boleh mengubah menjadi satu dogma, satu sistem kepercayaan. Itu lagi bahaya. Ada contoh ya? Contoh. Kalau di sini proses pembahagian mazhab itu kan seks atau dalam keagamaan sendiri berlaku kefanatikan secara halus kan, walaupun tidak secara jelas tetapi Sekolah boleh ada nak sekolah boleh ada nak sebagai pusat propaganda. itu untuk saya judge secara total itu mungkin tidak begitu lah. Ya. Tetapi tetap ada dan dasar-dasar itu ada. Cuma di kategori mana kita boleh bahagikan? Sama ada white, grey antara dua, ataupun yang jahat. Tetapi takkan sekolah itu melahirkan para pelajar-pelajar yang bejat, yang radikal. Tidak juga dia. Karena apa? Falsafah kita pun untuk apa? Jamasi jasmani, emosi, rohani dan intelek itu mungkin kita anggap propaganda, tetapi dari sudut yang positif. Tetap ada suntikan, karena nilai itu ditanam. Ya. Jadi propaganda ni kalau ikutkan, baik propaganda yang positif atau negatif, dia akan berjalan. Yes, bergerak 24 jam lah. Selagi dia mana akan besar, punya akan menyapa semua orang. Ya. Sekali ada yang menggerakkan. Karena itu citra hidup manusia. Kita hidup dalam susun nafas kan, sebagaimana manusia menjalani hidupnya. Maksudnya saya sendiri bernafas kan, hidup itu nilai-nilai itu tetap terbawa bersamanya. Kan? Institusi, kepolitikannya datang dengan propaganda, agama, kan dipropagandakan. Kan? Mungkin kita tak kata propaganda itu dengan awak mungkin. Ya, itu istilahnya. Tapi sentimen itu, elemen itu dimasukkan untuk tertanam sebagai nilai. Ya. Pada esensi kan, bawa nilainya. Ya. Tapi apa yang betul? Jadi kita betul-betul Malaysia ni, saya rasa betul juga kita kembali balik pada zaman Tupul tu, dia punya propaganda dalam. Tapi bukan masa sekarang kita kena tumpu juga propaganda. Mungkin yang dari pihak agama yang begitu berbahaya tu, itu patut ada diskusi itu. Sepatutnya begitulah supaya apa tidak kita diskusi secara konsisten, kita cuba nak meleraikan atau mengurangkan. Amat bahaya sekarang. Tak apa-apa lah. Saya setuju dengan pandangan tuan. Jadi kita kena macam nak ada diskurs kita to be more relevant. Kita bincangkan propaganda existing sekarang yang bakal merosakkan kita punya minda tau. Itu lebih penting. Ya, yang kita bincang lepas itu pun bagus juga. Sebagai refleksi kita. Betul tak TikTok yang amat sebagai pusat propaganda ini. Kalau hari ya, kan jelas kan dan cepat, rapid. Itu dalam itu dibahas oleh Zaurin Sabda tentang post-normal times. Post-truth juga. Dan simulasi hari ini kita melihat dengan begitu cepat dan propaganda itu menyerang. Kan? Sampai tidak ada keinginan untuk membaca teks-teks yang beradilan. Karena dia ringankan, dia ringkaskan sebegitu rupa. So itu propaganda. Cuma saya membuka sama ada kita nak memposisikannya pada white, grey ataupun black propaganda. Bergantung pada konteks ataupun penerimaan kita masing-masing terhadap yang digambarkan. Tapi jika dikatakan social media sebagai satu alat yang menggeser paradigma pada hari ini, dan jelas kan kita tanpa TikTok kadang-kadang jadi macam satu keperluan yang mendesak, kan? Perlu dipertontonkan, kadang-kadang perlu disiarkan. Saya setuju juga dengan itu. Kita minta ni satu space di television macam awal ni buka ni danger of this nonsense, propaganda agama kena lawan tau, kita kena lawan, counter. So you must have this because you are capable to articulate this thing very well. So why not you should request
especially awam ni lah, bukan RTM atau TV3. RTM TV3 sekarang orang tak boleh pakai. Betul. Kerana diikat rejim juga. Jadi you must see you are very keen on this thing. See, you are very keen on this thing, and then you participate to destroy the negative propaganda. Which is very subtle tau. Betul. Make it supaya orang Malaysia ni yang ngok-ngok ni awaken tu. Very saja. Enlighten. My sharing of pandangan. Thank you very much for your. Ini nak tengok ni? Saya Ada sikit. Ada dua. Silakan. Pandangan ada boleh soalan boleh bagi pandangan dia sikit. Okey, kalau saya ada pernah macam ada video lah macam saya dia bagi penerangan apa kan. Dia kata saya itulah sebab video tu sikit. So video tu dia kata kemenangan dalam sejarah tu sebenarnya tercipta bila mana orang tu menang. Maksud saya, okey, kalau kau menang, maka kau dah buat sejarah tu. Kalau kau kalah, maka sejarah kau Lenyap kan. So, saya terfikir juga pasal visual apa semua kan. Mungkin gambar-gambar ataupun sejarah-sejarah yang mereka-mereka yang kalah sebelum ni, contohnya Jepun ataupun ada yang sebelum lagi ni. Rasanya banyak lagi visual-visual yang ataupun kebaikan yang mereka ni. Mungkin yang kita jumpa ni pun sekadar sejepit saja. Sebenarnya mungkin ada lagi banyak kebaikan yang dia sudah dilontarkan ataupun disemaikan di dalam kita punya negara ni ataupun di masa penjajahan ya. Jadi apa pandangan doktor ataupun macam pandangan saya tu kan, adakah kemenangan-kemenangan ataupun kalau yang sekarang ni kalaulah satu negara tu jajah pada Malaysia ni nanti, contohlah, maka kita punya sejarah-sejarah ni dah yang menang tu yang akan muncul balik lagi lah, dia punya sejarah baru lagi. Sebab yang sejarah-sejarah yang sebelum-sebelum ni pun dah banyak hilang. Kau kalah, maka hilang. Macam tu lah pandangan saya. Okay, terima kasih. Sebab itu punca dia, itu kita perlu lahirkan penggali-penggalinya yang ada kecenderungan, yang ada rasa cakna terhadap khazanah-khazanah ini. Kalau kata diharapkan saya, kalau saya tidak panjang umur, tidak ada pewarisnya, protege-nya itu, mungkin dia terbungkam ataupun terhenti pada penyiasatan atau pendidikan saya sahaja. Sebab itu istilah propaganda juga saya boleh gunakan. Pengkaderan itu perlu. Ya, pengkaderan untuk hal-hal yang beginilah. Okey, menggali balik nilainya. Seperti yang saudara ungkapkan. Yang saya temukan mungkin daripada satu fragmen yang kecil saja daripada keseluruhan zaman. Tapi kalau tidak diangkat, dibawa wacana, seperti mana kita hadir dalam fenomena dalam keadaan hari ini, kalau tidak diwacanakan itu dia terus mati dalam lipatan. Sebab itu wacana-wacana atau keterlibatan kita ambil tahu, bukan dalam soal sejarah saja, soal apa sahaja, ranah-ranah keilmuan itu yang memungkinkan hal-hal itu dapat diwacanakan, dibicarakan setuntas-tuntasnya. Saya setuju seperti yang Tuan bicarakan tentang kefanatik, tentang hal-hal yang menyangkut tentang pegangan agama kadang-kadang yang merosak. Saya kira kuncinya itu atas kefanatikan ditambah dengan kebodohan dan kedunguan kita juga menerima tanpa tak nak pakai istilah tabayun dia. Tentang falsafah kan. Sekarang kita dah wujud satu fenomena. Dan kita ada ratusan profesor, dan tak ada education, tak ada. Jadi somebody must come out and say this is something wrong, very wrong. Is doing kerana di Menara Gading di Menara Gading ya, orang sepatutnya di Menara Gading kita ingat dia orang ni golongan yang terpelajar lah. Mungkin sebaliknya tau, golongan yang terpesong dan dibuktikan oleh sekarang juga. Dan jadi macam mana kita nak recommend ASKO we have this law this kind, macam mana? How? Ada akan tulis Kami Mazil Kami Mazil tapi ada ini. Kami Mazil No, I know how to have
so far tak ada orang yang berbincang secara public meluas. Sekarang this phenomena is very apa dia kata dalam bahasa Inggeris apa dari apa dia very banal punya fenomena. Sebab tu saya kata kita mungkin kita mulakan di suatu tapak wacana-wacana ini sebenarnya sebagai satu engagement dan juga visibility. Kalau tidak ada usaha begini untuk kita pergi ke mainstream lah, supaya nilai itu lebih luas macam. Tetapi bunyi-bunyi yang seolah-olah cengkrik itulah kadang-kadang hanya bunyi-bunyi nyamuk itu kadang-kadang boleh menggegasikan nanti. Kalau itu ada partisipasi yang aktif, ada dokongan. Sebab tu saya sangat optimis kalau saudara Benz anjurkan wacana. Even saya dengan saudara Benz ini pun ada yang sudah mendengar. Itu saya kira jalankan juga. Seperti mana karya-karya saya juga. Even hanya seorang yang membaca pun, bagi saya itu nilai itu sudah sampai. So Benz, kena start this issue. No, cerita yang sejarah lama kuno tak payah. Sekarang kita penting juga belajar sejarah dulu. Kalau tak nak faham akan mention ni ya, kita nak faham ke depan. Sebab orang kata kalau kita tak faham kita kasih sejarah kuno tu untuk katakan 10 tahun. Now kita back to 90% the current situation. Itu penting. Itu one way nak buka minda orang. Jangan kita hayalkan dengan dulu the glorious Japanese visual propaganda ni. Betul tak? Kita nak the current. Kita kena be serious about it. Because you pandai organize. Saya sangat optimis. Kalau ada wacana itu yang boleh kita diskusikan dalam ruang lingkup apa pun, kita rasakan ada pengkuliah yang berwibawa. Ya, tak ada masalah. Ya. Betul. Saya tertarik dengan propaganda Jepun tu sampai masuk dalam sendi-sendi masyarakat Melayu. Dengan masuk untuk perayaan Maulid ke apa dia. Lepas tu kat Indonesia propaganda dia macam agak berbeza. Mungkin doktor ada catatan sejarah macam mana propaganda Jepun di Malaya dengan di Jawa ketika itu, ataupun dengan di Filipina kan, yang mana Jepun masuk. Yang itu je mungkin ada ni. Untuk saya menyelidik secara mendalam, secara intensif waktu penyidikan itu saya tak melihat begitu mendalam tentang Jawa besar. Juga di Filipina, pasal Filipina jelas kan perkanan Katolik yang mendominasi. Di sini kebanyakannya di Nusantara baik Indonesia tu yang mengandung itu Muslim saja lebih lunak sedikit. Tapi dari sudut bagaimana rencana propaganda digerakkan di tanah Jawa yang melibatkan ratusan etnik itu, mungkin konteks itu sedikit berbeza. Ya, seperti mana saya ceritakan, mungkin tidak ada aktiviti keterlibatan langsung petinggi-petinggi Jepun dalam aktiviti ritual keagamaan seperti mana yang berlaku di tanah Melayu. Cuma itu tidak di luar pengkajian atau pengamatan saya yang intensif. Saya tidak melihat begitu mendalam. Cuma sistem yang dibawa seperti yang dibahaskan oleh Aiko Kurosawa, seorang sejarawan Jepun Perang Dunia Kedua. Konsep yang dibawa ataupun indoktrinasi yang dibawa oleh Jepun baik di Malaya, Sumatera, mungkin saya pergi di Filipina juga sama. Dia bawa kaedah Minchi Haku and Senbu Kosaku itu. Okay, bagaimana membawa nilai Jepun kemudian menjinakkan mereka dengan saya mungkin dalam konteks di kawasan ataupun di daerah ataupun wilayah yang mereka mungkin di wilayah begitu. Tetapi terasnya atau kunci atau indikator utama tetap berpegang pada konsep propaganda yang mereka sudah rencanakan, iaitu tentang Minchi Haku dan Senbu Kosaku. Masuk, pergi untuk melunakkan, memusnahkan, kemudian terus menjinak. Tapi cara bagaimana mungkin berbeza konteksnya. Itulah tak saya bilang. Itulah nampak macam Jepun mesra dengan masyarakat Melayu. Tempat saya jauh daripada Pulau Jawa. Lepas tu masa Jepun tu perdagangan apa semua dia pakai wang ringgit dengan wang Belanda. Itu yang saya pun macam mana kita orang pakai ringgit tu. Baik. Lepas tu itu yang saya agak pelik. Macam mana ni Jepun boleh pakai wang ringgit dekat sini. Tempat saya tu kira macam kemerdekaan Indonesia pun
sebulan baru kita tahu. Lambat Bukan, sampai. lambat sampai daripada Jawa ke sebulan baru sampai berita apa-apa daripada Jawa, kurang lebih sebulan atau 2 bulan baru sampai sana. Menarik juga. Saya ingatkan keterlibatannya sama, tapi mungkin ada berbeza dari sudut. Itulah yang saya tengok macam Jepun agak mesra dengan dekat Malaya, macam mana sampai kita boleh pakai wang ringgit untuk bertransaksi pada masa ketika itu. Itulah yang macam saya pun atau mungkin inilah untuk menyederhanakan, karena namanya propaganda, mungkin yang diframekan atau dibracketkan itu, yang ditonjolkan itu seolah-olah yang mesra, walaupun ada kemesraan tetapi tidak secara total. Karena takrif propaganda itu sendiri, saya kaya begitu, karena apa? Tujuannya untuk memujuk orang menyokong, kalau ditunjukkan gambar yang begitu keras, begitu tidak mesra, dokongan itu mungkin merosak, mungkin decrease, berkurangan. Ini pada pandangan saya. Agak kuat juga tu. Masalahnya dari tahun 2000 ke bawah tu, bila kita masuk sekolah rendah apa semua, kita belajar dalam sekolah tu bahasa Indonesia. Orang-orang tua yang dulu macam nenek saya apa semua, dia kata, sekarang kamu dah pandai bahasa Melayu. Tak ada seorang pun yang cakap bahasa Indonesia. Selepas orang-orang tua tu dah meninggal, kita semua cakap, oh ini sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Dari 2000 ke bawah, macam nenek saya apa semua, dia cakap bahasa Melayu. Macam tu ya. Itulah saya macam mana yang apa tu, masa Jepun bawa tu yang mata wang pakai Jepun, pakai apa ringgit. Lepas tu yang dari segi apa tadi, penghormatan kepada Jepun. Kalau ada orang Jepun lalu, semua orang kena tunduk untuk hormat. Hafal lagu Kimigayo tu lagu kebangsaan Jepun. Macam tu lah keadaan ketika itu. Benda sama juga berlaku di sini. Katakan treatment itu yang membezakan itu. Memang kita kena ada juga bau, dan juga ada keras yang tidak bau. Itu kerana sampai ada keluar istilah penampak Jepun dengan macam ada. Tapi di samping propaganda Jepun dengan konon yang baik, tapi Jepun pun banyak atau punya tentera Jepun kita tak sentuh. Banyak logo tu, bomba Melayu tak sentuh langsung. Di samping tu macam dia paksa banyak kita punya kerja buat railway apa kan, buat airline sampai kerajaan Jepun dah bayar 200 juta atau apa, jadi kita tak tahu. Tapi kejahatan Jepun selalunya yang dia apa ni, dia victimize human tau. So must be brought to the surface. Jadi kita boleh we don't have any good picture, tak ada good impression about Japanese occupation. Tak sedar. Yang banyak orang Jepun dia logo-logo banyak mata-mata kampung tu. Sekarang secara rata tau. Day apa? Hari terang. Itu kena sentuh juga. Betul tak? Ya, ada beberapa. Cuma itu saya kata tidak menyeluruh berlaku itu, tapi ada beberapa. Jadi kena sentuh the atrocities, the sexual atrocities by the Japanese occupation. Ya, saya tak nafikan fakta itu. Walaupun dia sokong kita sambut apa, maulud Nabi ke apa ke, dia sokong kita punya khutbah Jumaat ke, benda dia ada sebahagian. Saya ingat kat situ sebagai boleh. sebagai apa penutup untuk hari sebelum saya nak minta kesimpulan, mungkin saya bacakan sikit belakang buku ni sebelum kita akhir kan. Buku masih ada lagi di sini, kemudian saya bacakan di belakangnya sebelum kita tutup. Di proses seni ni adalah akronim atau singkatan daripada propaganda, sastra dan seni, merupakan himpunan karangan yang menyangkut persoalan propaganda, dunia, kesusastraan serta kesenian sebagai wadah ontologis dalam penguaraan wadah ilmu. Ditulis dengan gaya pengarang akademik dan sifat akademik, proses seni menawarkan cakupan pengetahuan daripada prakarsa, penyelidikan, pembacaan, pengamatan, perhubungan serta kontemplasi penulis selama sebuah warsa dari tahun 2011 hingga 2021 dalam menggeluti ranah keilmuan yang termasuk makalah serta karangan yang dihimpunkan di dalam proses seni, pernah bersiaran dan terbit di jurnal-jurnal ilmiah, bab di dalam buku, proceeding, seminar, majalah, laman-laman web, bahkan di tataran media sosial.
Tunjangan penulis salah satu, yakni menyampai dan mengutarakan suara akliah kepada semua lapisan massa tanpa mengira latar pendidikan serta konsentrasi mereka. Di atas segalanya, penulis tidak mahu penulisan ini hanya terkongkong, tersebar, bergulir, malah terpandang di elitis, di geraha-geraha tertinggi serta di menara gading mata-mata. Saya Dr. Akram ni memang bahasa dia memang lain lah. Bahasa yang kita jarang guna. Gapura wacana pun saya cakap apa gapura wacana ni. Baik, Doktor, bagi kesimpulan kita boleh selesai pada 1 jam setengah ini. Okey, saya mengucapkan apresiasi atau kebanggaan saya kepada penonton yang sudi mendengar, baik secara fizikal bertemu wajah begini, menatap mata, dan juga secara online menanyakan persoalan-persoalan, memberikan pandangan, komentar-komentar, kritik-kritik yang membela sebagai cerminan untuk kita mencapaikan satu objektif dalam menduga ataupun dalam mencari kebenaran sejarah dalam dua aspek, baik yang mendukung pro ataupun yang menentangnya kontra, agar kerana tujuan atau matlamat objektif saya yang terutama supaya penyebaran ilmu itu terus tersebar, terus aktif diwacanakan dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kondisi, walaupun kehadirannya itu sederhana, ramai maupun sedikit. Jadi kita dapat menghidupi supaya gerakan-gerakan intelektualisme di negara kita itu bukan bermuara di negara gading. Seperti yang saya quote Tuan Ramli tadi, kadang-kadang mereka yang merasa elitis itu terpandang kadang-kadang agak bongkar sedikit, yang memandang rendah kepada masa-masa yang sebenarnya mendahagakan wacana-wacana sebegini. Kerana harga bangsa itu dibacai dengan sarana-sarana berfikir yang kritis. Kerana itu cerminan kita juga. Sebenarnya mengambil semangat propaganda white lah, white propaganda putih, bersempena kemerdekaan kita yang ke-67. Kalau dikira umum manusia pun sudah begitu mencapai kematangan, kan? Kaul itu pun dah berbagai kaul. Tapi adakah kematangan kita, usia kekritisan dalam kita tu menyamai dengan usia kemerdekaan? Itu yang saya cuba lontarkan agar kita dapat renungi bersama, dan supaya kita menjadi bangsa yang terus mandiri, yang kritikal juga. Dia tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain yang sudah mencipta ketamadunan dan mencipta kesejarahan yang ribuan tahun lamanya. Itu saja saya ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, sebelum kita semua dengan Dr. Sejak ni, jadi saya pun dah tak ingat pula kita punya buku, setiap buku doktor kubu dah diskusikan. Saya tu lupa. Maknanya ada 4 buku doktor dah diskusikan kan. Pertama adalah Perkumpulan Mizra di Kubu, kemudian Gapura Wacana pada tahun lepas, kemudian pada bulan 7 ialah buku 100 Ra terjemahan, dan seterusnya adalah buku proses seni. InsyaAllah buku The Prophet atau terjemahannya ni Mustafa, dan bulan puasa lah. Kita cuba bulan puasa tahun depan. InsyaAllah. Okey. Kita berikan tepukan kepada Doktor. Jumpa lagi. Ada air tu boleh tengok. Ada ambil gambar air. Ada dah. Boleh post. Bukan ini video.